Setiap kali parlimen nak mula, saya perasan mesti ada yang beria-ia cakap negeri ialah yang paling anak tiri. Dah berkali-kali diterangkan sebelum ini, tak faham-faham. Cuma saya tak rasa ini soal agihan peruntukan semata-mata, tapi juga tentang potensi ekonomi negeri masing-masing. Kalau negeri kita ada nilai-nilai potensi tertentu, kita perlu manfaatkannya supaya boleh cipta nilai yang baru. Biar tempat kita menjadi berharga supaya ramai berminat untuk bawa masuk pelaburan. Sebab itu wujudnya keperluan wilayah-wilayah yang kita panggil sebagai koridor ekonomi. Koridor utara di pantai timur, malah di selatan tanah air yang merupakan badan berkanun persekutuan juga ada di Sabah dan Sarawak. Koridor ini berperanan menarik dan menterjemahkan angka bilion-bilion pelaburan jadi peluang pekerjaan, keusahawanan dan basmi kemiskinan. Inilah usaha kita untuk merapatkan jurang ketidakseimbangan antara negeri. Contohnya di koridor ekonomi wilayah Pantai Timur, dalam 3 tahun sahaja 60,733 pekerjaan diwujudkan dan 7,650 peluang keusahawanan dicipta. Di koridor utara lebih tinggi sehingga 112,840 peluang pekerjaan baru wujud dalam tempoh 3 tahun dan 23,745 peluang keusahawanan dicipta. Soalnya, apa yang kerajaan persekutuan buat di negeri-negeri utara dan pantai timur sampai boleh lonjakkan ekonomi? Banyak, tapi tunggulah saya turun ke Kedah, nanti kita sambung.